Ada 3 golongan yang kena simpan emas. Tak semua orang perlu simpan emas. Bahkan ada juga kes tidak disarankan seseorang tu simpan emas. Berdasarkan pengalaman mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sejak tahun 2010, beliau perhatikan ada 3 golongan yang akan dapat manfaat besar daripada simpanan emas ni. Golongan yang pertama adalah golongan yang tak boleh menabung, yang dah kerja bertahun-tahun tapi masih lagi tak ada simpanan. Dah cuba bermacam-macam teknik ataupun cara, tapi setiap kali menabung mesti asyik bocor je kan. Jadi untuk golongan ni, debt auto debit adalah merupakan penyelesaian terbaik. Golongan yang kedua pula ialah golongan yang dapat menabung dengan baik, tapi hanya menabung di ASB, tabung haji ataupun KWSP saja. Mereka ni tak sedar yang tabungan mereka dirompak secara senyap oleh inflasi dan juga kejatuhan nilai ringgit. Solusinya, tukarkan duit simpanan jangka panjang iaitu 2 tahun ke atas kepada emas, dan pastikan anda tinggalkan duit simpanan kecemasan 3 bulan gaji dan juga duit yang akan digunakan dalam masa terdekat dalam ASB ataupun tabung haji. Golongan yang ketiga adalah golongan yang kaya raya tapi tak ada tabungan emas. Umpama kapal Titanic yang tak ada lifeboat. Tanpa emas, kekayaan mereka berisiko tenggelam bila-bila masa saja. Jadi untuk golongan ni, solusinya tukarkan sebahagian kekayaan kepada bentuk emas. Mengikut Tuan Azizi Ali, pakar kewangan Malaysia, beliau sarankan simpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kepada dalam bentuk emas. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, menyarankan sekurang-kurangnya 1 kilogram emas untuk satu keluarga sebagai lifeboat ataupun insurans kekayaan keluarga tuan-puan. Jadi jika tuan-puan tergolong dalam kategori-kategori ni dan bersedia untuk mengukuhkan kewangan tuan-puan dalam simpanan emas, tuan-puan boleh isi detail di beg biru kat bawah ni ataupun DM saya secara langsung untuk saya bantu dan bimbing tuan-puan menabung di Public Gold.